tanah saya ni pemberian orang tua saya lah. Saya tak tahu tanah ni saya nak bagi pada isteri saya, nak bagi pada anak saya, tak tahu macam mana. Saya ada tanah dan ada rumah, tapi saya tak tahu macam mana nak bagi tanah dengan rumah ni pada anak saya, pada isteri saya. Jangan bimbang, MAIS kan ada. MAIS boleh bantu hibahkan tanah dengan rumah ni dekat anak dan juga keluarga cik. Kalau rumah tu masih ada pinjaman lagi, boleh dihibahkan. Rumah yang masih dalam pinjaman boleh dihibahkan menurut Fatwa Negeri Selangor. Tapi untuk maklumat lanjut, boleh hubungi MAIS. Macam mana ya nak buat wasiat ni? Nak wakaf ke? Nak bagi orang ke? Macam mana ya? Jangan bimbang puan, MAIS kan ada. MAIS boleh bantu untuk kita menulis wasiat kepada anak angkat ke, nak wakafkan ke, nak bagi siapa-siapa saja. Semua MAIS boleh buat. Dan kita akan dapat kad wasiat lepas kita menulis wasiat. Semuanya MAIS boleh buat puan. Oh ya ke? Dah bulan 11 lah. Dah berapa hari bulan 11? 12, 1, 2. Dah nak pun puasa lah tahun depan. Puasa tak ganti lagi ni tahun ni punya. Aduh, macam mana ni? Nanti kalau bayar video nak bayar kat mana? Janganlah Google lah. Cik, jangan bimbang, MAIS kan ada. Jangan bimbang, masih sempat lagi nak ganti puasa sebelum bulan Ramadan. Tapi kalau anda kata tak sempat nak ganti dan kena bayar fidyah, jangan bimbang sebab MAIS menyediakan khidmat bayaran fidyah. Jangan bimbang sebab MAIS kan ada. Selain hibah, wasiat dan fidyah, MAIS juga menyediakan perkhidmatan yang lain. Antaranya pengamanahan, harta pusaka, harta luqatah, wang tidak patuh syariah, wang orang berhutang, kafarah, sedekah, ar-riqab, rumah pemulihan majlis, mu'alaf, bantuan guaman syar'i dan konsultasi perundangan dan juga sewaan hartanah. Semua ni MAIS boleh bantu. Hubungi MAIS dan ingat, MAIS kan ada.